So kita malam ni berbasikal pula, nak pergi ke train station. Check bag dulu, kita kena check bag dulu. Okay, kita kena scan kena scan. Tengok budak ni nak ambil basikal pula. Ya Allah ya Tuhan. Okey dah tu, cukup. Pendek sangat. Okey, kita ada dekat kedai Mama. Yang Syauqi tolong habiskan. Terima kasih kepada Syauqi. Kat sini pun kami nampak accident lagi. Focus on the move. Oh yo, sikit lagi. Durian. Gila ramai kat sini. Tapi yang penting aku rasa macam selamat. Rasa macam secure, tak ada pickpocket kat sini. Memang ramai. Tidur ni mana kami? Tidur orang betul ke tak? Ya, kan? Betul. Okay guys, kita dekat Gilwal Lantern Festival. Let's go. Sudah pakai? Dia kena pakai plastik untuk tolak, and then cabut plastik. Plastik, baru dia tak keluar. So tu cara dia. Oh, macam tu pakai dia. Jom nak keluar macam mana? Sudah keluar tak boleh, dia dah keluar. Keluarkan. Delete, okey.
Oh, pakai plastik. Oh. Sikit lagi. Tengok macam mana? Ha, balik. San. Oh. Oh. Kita ke gambar depan. Kamera depan kita tak gambar sekali.不要逗留，往前走。不要逗留，往前走。Oh guys, dia punya pack tu ingat ke? Dapat betul. Tengok Azmi perlu belicak ni. Yelah. Air tebu. Ni rumah dia orang. Gelap sepanjang jalan. Buka bila kita berjalan.